dengan peruntukan apa yang perlu untuk menyiapkan sekolah sukan di negeri Perlis. Diam tak diam dah masuk 28 bulan usia kerajaan perpaduan bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kita ni. Saban hari, kita sendiri boleh lihat bagaimana Datuk Seri Anwar kesana ke sini demi memulihkan ekonomi negara sekaligus berusaha menaik tarafkan hidup rakyat negara ini. Banyak inisiatif yang PMX dah ambil bagi memastikan tiada golongan yang tercicir. Dari muda sampailah ke tua. Kalau bab pendidikan khususnya, PMX sangat prihatin dan beri keutamaan. Inilah dia jiwa seorang cikgu yang ada dalam diri PMX kita ni. Kita boleh tengok contohnya macam di Perlis baru-baru ni. PMX dah umumkan yang pembinaan sekolah sukan Perlis perlu disegerakan selepas 11 tahun lamanya tergendala dek gagal disiapkan. Tengah santap dengan tuanku sebut pasal sekolah sukan. Lemas saya nak jawab. Kerana dah berbelas tahun dah sukan tak ada, sekolah pun tak ada. Jadi akhirnya saya putuskan untuk kita batalkan semua langkah yang sekarang. Kita lantik syarikat yang di bawah syarikat kerajaan khazanah atau PNB yang punya kewibawaan dan bagi arahan untuk menyegerakan tahun ini juga memulakan satu projek, memulakan pelaksanaan projek ini dengan kadar segera dengan peruntukan apa yang perlu untuk menyiapkan sekolah sukan di negeri Perlis. Sebenarnya sekolah sukan tersebut sepatutnya siap pada tahun 2014 lagi. Tapi sampai ke tahun 2025 ni masih terbengkalai macam tu saja. Agak-agak waktu geng mana yang perintah tu ya? Sebenarnya isu berkaitan sekolah sukan terbengkalai ni dah dibincangkan dengan terperinci di Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebelum ni. Malah menterinya Fadlina Siddiq sendiri dah turun padang pada tahun lalu dan minta untuk kontraktor bagi komitmen sepenuhnya untuk siapkan projek sekolah tu. Kini giliran PMX sendiri yang hadir dan prioritaskan tentang kepentingan menyiapkan sekolah ni. Jadi dah terang lagi bersuluh lah yang Kerajaan Madani sangat serius dan bersungguh mahukan kerja tersebut dilaksana sebaiknya. Bukannya jenis kaki sembang bikin bimbang. Macam geng-geng Perikatan Nasional suka buat tu, umum projek sana sini tapi satu habuk pun tak ada. Tak begitu.